Pendaftaran tapak Bazar Ramadan dalam talian elak campur tangan ejen. Kerajaan perpaduan kekal utuh, tidak perlu wujud muafakat nasional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 5 petang. Semua pihak berkuasa tempatan PBT perlu melaksanakan pendaftaran tapak Bazar Ramadan secara dalam talian. Langkah itu bagi memastikan proses permohonan dijalankan secara telus dan bebas daripada campur tangan ejen atau pihak ketiga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia penting bagi menjamin peluang perniagaan diagihkan secara adil kepada peniaga kecil. Petaling Jaya ni bagi contoh tentang pelaksanaan dia yang lebih telus. Pendaftaran online elak daripada jadi angkat melalui ejen. Ini masalah kita. Jadi masa Ramadan ini kesempatan bagi rakyat, terutama di peringkat bawah, untuk menjalankan perniagaan, mencari nafkah tambahan. Jadi ahli bendaharaan patutnya memberi kerjasama supaya proses itu lebih teratur dan terus, elak daripada orang yang mengangkat komisen. Jadi kita lawan di peringkat atas, kan di bawah ni masih lagi berkecamuk. Jadi saya tengok dari segi kertas yang pernah dibentangkan kepada kami, pengalaman PJ itu, Ahli Bandar Petaling Jaya itu boleh dijadikan contoh. Pendaftaran online dan buka sebanyak mungkin. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan perpaduan di bawah pimpinannya kekal utuh dan stabil. Ia meskipun terdapat gesaan daripada pihak tertentu supaya gabungan muafakat nasional dihidupkan semula. Saya belum dapat maklumat lagi, itu keputusan masing-masing. Tapi yang penting sekarang kerajaan perpaduan masih utuh dan semua telah memberikan ikrar mereka untuk menumpukan perhatian dalam pertumbuhan ekonomi, pembelaan nasib rakyat sehingga pilihan raya akan datang. Tegas Perdana Menteri, keutamaan kerajaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Kementerian Pertahanan akan mengambil langkah bersesuaian bagi mengekang fitnah tidak berasas yang mengaitkan pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khaliluddin menegaskan tuduhan tak berbukti bukan sahaja merosakkan imej ATM, malah menggugat keyakinan terhadap integriti pasukan pertahanan negara. Pihak yang dinyatakan itu akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menunjukkan bahawa tuduhan-tuduhan itu adalah tidak betul. Dan memang wajar perlu dilakukan untuk membersihkan nama baik ATM. Jika tidak, perkara-perkara ini dijadikan sebagai asas untuk mendapat populariti. Tetapi tidak ada bukti yang betul. Dan wajar untuk mana-mana pihak supaya berhati-hati dalam perkara ini. Dan kalau tak ada bukti dikemukakan itu hanya pada akhirnya akan menjejaskan ATM. Datuk Seri Muhammad Khaliluddin. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana merekodkan lebih 1.54 juta perjalanan penumpang perkhidmatan rel dan bas pada 31 Disember 2025 sekaligus menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah pengendali perkhidmatan Rapid KL dan Rapid Penang. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Amir Hamdan berkata jumlah itu meningkat 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Kejayaan tersebut ekoran kecekapan penyelarasan operasi dan pengurusan kawalan orang ramai melibatkan kira-kira 3,000 anggota Barisan Hadapan Rapid KL di sekitar Lembah Kelang. Keputusan kerajaan mengekalkan kadar tol di 10 lebuh utama bagi tahun 2026 memberi kegembiraan kepada pengguna. Ini termasuk pengguna lebuh raya Duta Ulu Klang, Diog. Keputusan mengekalkan kadar tol bukti kesungguhan kerajaan Madani dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya pengguna lebuh raya. Ikuti pandangan Khalil Abdul Hamid, Ek Yong dan P. Dana Sigaran. Kadar kenaikan tu baguslah untuk rakyat. Bagi saya benda tu agak membantu juga. Selain pada tu kalau boleh dapat diturunkan lagi bagus. Dalam 2 ke 300 membantu juga untuk sara hidup lah. Waktu tak net baguslah. Tu saya pergi balik sebulan lebih kurang dalam RM90. Kalau minta boleh turun lagi baguslah. Okey lah. Kalau naik tol susah, nanti kita mau jalan luar ke sendiri jalan nanti
naik tol dah susah. Tol, ada tol, jangan kasih naik lagi lah. Berita seterusnya. Keadaan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Sungai Tengah setakat ini dilaporkan terkawal susulan banjir melanda beberapa kawasan di sekitar Bandaraya Kuching. Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Muhammad Zakaria Abdul Wahid berkata, PPS berkenaan kini menempatkan 179 penduduk terjejas daripada 49 keluarga termasuk 3 individu orang kurang upaya OKU. Paras air di kawasan sekitar menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, luruan monsun dijangka berterusan sehingga 7 Januari ini. Keadaan itu berpotensi membawa hujan lebat berterusan di Sarawak sehingga esok dan Timur Semenanjung mulai 5 hingga 7 Januari. Dalam tempoh berkenaan, angin kencang dan laut bergelora juga dijangka melanda Laut Cina Selatan. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan mengemaskini amaran hujan berterusan tahap waspada bagi Sarawak berkuat kuasa sehingga esok. 70 lampu diod pemancar cahaya LED bakal mewarnai sekitar Bukit Bintang pada malam esok. Ia sempena Festival I Light You yang merupakan acara pembuka tirai Tahun Melawat Malaysia 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Kemampanan dan Perancangan Strategik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Muhammad Hazli Ahmad berkata, festival itu menghiasi keindahan lanskap bandar melalui penggunaan teknologi pencahayaan moden dan lestari. Projek I Let You akan bermula pada pukul 7.30 malam. Majlis pelancaran akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendekatan lebih holistik perlu digerakkan dengan penglibatan menyeluruh semua pihak bagi menjayakan revolusi keselamatan dan kesihatan pekerja industri di Malaysia. Timbalan Presiden Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Industri Malaysia, Teknologis Abdul Muttalib Abdul Ghaffar berkata, ini termasuk majikan, pekerja, kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan. Dan bukan hanya majikan saja, pekerja juga penting kerana dalam Akta KKP pun ada dimensionkan untuk pekerja pun ada section tertentu untuk ada termaktub dia punya pematuhan di dalam section tersebut. Dan juga pihak kerajaan seperti badan-badan penguatkuasa pun memainkan peranan. Dia perlu lebihkan sikitlah dari segi aspek penguatkuasaan semua tu. Teknologis Abdul Muttalib Abdul Ghaffar. 6 rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session dan Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan merusuh menggunakan senjata dan menyebabkan kecederaan di Taman Mount Austin Disember lalu. Kesemua tertuduh yang berusia 21 hingga 41 tahun itu membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Mereka dituduh dengan sengaja menyebabkan cedera parah terhadap Low Chun Hyong, 28 tahun, menggunakan senjata yang boleh menyebabkan kematian. Perbuatan dilakukan pada pukul 3.30 pagi 27 Disember lalu di hadapan restoran Taman Mount Austin, Johor Bahru. Luar negara, bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro akan dihantar semula ke penjara selepas Mahkamah Agung menolak permohonan peguamnya supaya beliau menjalani hukuman tahanan rumah. Mahkamah dalam keputusannya menyatakan bekas Presiden berhaluan kanan itu perlu dipindahkan semula ke selnya di Ibu Pejabat Polis Persekutuan di Brasilia sebaik saja dibenarkan keluar dari hospital. Bolsonaro baru-baru ini menjalani pembedahan hernia susulan kecederaan parah akibat ditikam semasa kempen pilihan raya 2018. Bolsonaro dipenjarakan sejak akhir November lepas dan sedang menjalani hukuman penjara lebih 27 tahun. Sukan pemangku Ketua Jurulatih Terengganu FC Tengku Hazman Raja Hassan mengakui tugas sukar bakal menantinya pada aksi Liga Super menentang Penang FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam esok. Pengendali berusia 48 tahun itu berkata, pertemuan dengan skuad Harimau Kumbang itu menjadi ujian pertama selepas mengambil alih tugas daripada bekas Ketua Jurulatih Badrul Afzal Razali yang dirihatkan susulan prestasi kurang memberangsangkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran tapak Bazar Ramadan dalam talian elak campur tangan ejen.
Kerajaan perpaduan kekal utuh, tidak perlu wujud muafakat nasional. Sekian berita yang disunting oleh Syariniza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.